Okay, Assalamualaikum semua. Hari ini saya nak share cara-cara nak buat website WordPress dengan sekedip mata saja dalam masa beberapa saat saja. Yang satu klik saja terus siap. So, mula-mula kita pergi ke website ni, test.com. Dan kita klik set it up ni. Untuk button ni, dia boleh buat dua website sahaja kalau tak login. Kalau login, kita boleh buat single point website. So, ini sila saya dah tekan, so dia dah install. Dalam masa 900 saat saja dia install. So, saya dah boleh access terus. Ni saya dah tekan kat sini. Inilah website dia. So, ni website sementara ni akan bertahan selama 6 hari kalau kita pergi. So, ini lah. Ini dia punya dashboard macam biasa WordPress. Ini pun dia punya website sedia ada sekarang lah. So, tak cantik sangat. So, kita boleh pergi appearance ni untuk cantikkan dia. Ini sangat-sangat simple lah kalau kita cantikkan dalam masa sekejap. Lepas tu kita kena adjust. So, kita try Astra ni. Kita install dia. Kita install dia. Tengok macam mana website kita akan jadi. Macam ni. Okay, so kita tengok website yang baru. Okay, dia jadi macam ni. So, masih lagi cantik lah ni untuk buka the blog. So, nanti kita boleh design kita punya homepage tu dekat page nanti. So, untuk theme ni kita boleh adjust macam-macam ni. Tapi untuk ni saya nak ajar macam mana install plugin free yang saya nak bagi ni. Kita akan add plugin. Ini plugin free semua boleh start ataupun scanner tu lah. Kita pilih je bila awak dah download. Pilih saja. Tekan ni. Open. Lepas tu kita install. Lepas tu kita activate. Kita terus ada satu tambahan untuk semua ber. Kita dah pakai dah. Semua ber kita. Itu dah ada semua ber item. Ada code, nama, unit, balance, power. Sekarang kita scan. Masuk keluar barang. So, kod dia apa, nanti kita kena lah, cek kat sini. Kat sini dia akan keluar terus kan tadi. Contoh dia welding barang. So, welding barang. 1 kilo, 10 kilo, 10 kilo. Kita add je. Dia akan termasuk dalam ni, dalam tadi tu. Itu report. Report ni bila kita scan aja. User guna phone dia scan, keluar masuk barang, dia akan masuk kat sini. Scan untuk apa, bila. Okay. Kita nak bagi scan, kita buat. Kita masuk dalam page kita, satu code yang simple saja. Kita add page ni, tambah satu page. Page ni pun semua tak susah sangat pun, senang je. Yang paling simple sekali, kita just tambah, kita nak tambah code kat sini. Shortcut, kita semua guna. Tulis macam ni je, scan. Dah siap. Itu kita dah boleh tengok kita punya website dah ada satu function baru yang boleh start scan. Boleh tadi, kita nak buat dia keluar contohnya, keluar quantity 5. Okay, 5 untuk buat grill. Lepas tu kita tekan start scanning. Macam ni pakai laptop. So, dia kena pakai kamera belakang kat phone. So, saya boleh proceed. So, boleh tulis kamera nak global. Kalau dah boleh scan je, dia akan keluar kat sini. Scan, nama item, barang berapa keluar, action dia out, keluar. PO ni tak ada, PO ni kalau barang masuk saja. First tadi kita tulis untuk green. User dia siapa, time siapa. User ni dekat sini, kita boleh buat user dia sangat senang je. All user. Add the user siapa-siapa. Add siapa-siapa punya nama.
Kita letak je nama siapa-siapa, email dia, password dia, lepas tu kita letak dia as subscriber je pun dia dah boleh scan. So, macam tu je, senang je. Memang senang sangat lah part ini kita nak guna. Okay.